Sedap tak air tadi. Dan dia tulis sungguh Ustaz, bukan kita tulis. Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan saya banyak lagi lah. Oh, dia kata gitu. Soalan saya, boleh ke saya jadi menantu Ustaz? Taat agama. Oh, dia kata. Rajin. Dia kata, kata dia. Kata dia. Wow, angry bird kat ni. Sting apa? Aduh, Dah dulu pusing. Alhamdulillah. Masa banyak dah orang tanya nak jadi menantu. Tak ada masalah siapa-siapa pun. Nampak? Orang yang baik, kerja, orang beragama, bukan orang kaya, tak ada masalah. Jangan orang kerja pelakon bertahun pun dia sudah. Jadi bodoh-bodoh hidup main lagi. Nak? Bila dengar lah benar. Apa dah dengar pun YouTube ada. Balik buka. Tak ada masalah. Jadi bab perkahwinan ni nak jangan kita tekan orang ni begini, nak menantu kena begini, nak menantu kena begini. Nah, jangan. Orang yang soleh, orang yang baik. Bukan masalah kena pakai piyah, dia janggut kena pakai jubah. Orang soleh, orang baik. Soleh ni Arab, Melayu panggil baik. Orang Islam dia soleh, dia baik. Walaupun dia kerja makan gaji kerajaan, dia orang baik. Dia jaga sembahyang dia, dia tak curi harta benda orang. Nah, dia orang baik. Itulah orang yang kebaikannya ada pada nilai agama. Kata Rasulullah SAW, "Ila ja'akum man tardawna dinah fazawwiju." Bila datang seorang laki-laki minta anak perempuanmu dan kau tengok agamanya okey, baik, mu suka dengan agama, bukan dia ustaz, bukan dia alim, bukan ulama, bukan kiai, tapi dia semayang. Dia tanya kawan pejabat dia, tu semayang 5 waktu. Dia pakaian tutup aurat, okey dah, biar tak jubah pun. Nah, bagus. Dia jaga bulan puasa, dia puasa cukup. Tak macam orang tu, tak cukup. Dah macam kita. Bukan, orang setengah-setengah orang. Nah, Dengar yang kasih. Tak ada masalah. Itulah. Bukan masalah anak saya saja. Anak siapa-siapa pun jangan kita kata orang ni mesti kaya, orang ni mesti gini, kena ustaz, kena apa, tak bagus. Siapa nak kahwin dengan anak dia mesti ustaz. Dia tak bagus. Jangan. Nabi tak tetap begitu. Mesti orang tu orang yang baik sudah. Kerana sahabat berkahwin dengan anak sahabat, sedangkan dia bukan ustaz, dia bukan alim pun. Dia taat perintah Allah, maka itulah pilihan yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tak ada beza pun, tak ada beza. Soalan ni soalan terakhir mana ni ya? Penat soalan ni Ustaz. Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Orang nak suka kita, tapi pelik soalan. Jadi apakah hukum ni? Soalan terakhir tak? Boleh balik ya. Ambil wuduk dalam keadaan bogel. Hukumnya haram, berdosa besar dan kena laknat. Seperti ambil wuduk bogel di kolah sidik. Masalah orang tengok aurat dia. Jadi haram. Dia ambil wuduk, dia tuk bila. Jadi tanpa masa nak bangun maghrib, dia pergi ambil wuduk kat luar. Itulah kat tempat ambil wuduk awal, dia keluar ambil luar. Angry bird. Dia pergi ambil wuduk tanya bogel. Haram lah. Jadi kalau orang dalam bilik air tak haram, mereka kata setengah ulama haram. Tapi tidak ada nas. Ini pandangan ulama. Di antara pandangan Kiai Hajimi rahimahullah ta'ala, bekas mufti besar Jakarta, dia kata haram. Dia ramai tu buku berpandukan pada pandangan beliau, tapi bukan daripada nas. Ini daripada pandangan beliau. Dia seorang fuqaha. Kerana wuduk ni ibadah. Ibadah apa perlu kita pergi telanjang pula tak? Kalau mandi lain kita nak. Takkan nak mandi kena pakai serban mandi. Tak. Jadi wuduk. Selepas kita sembahyang mandi, pakat tu ada. Baru ambil wuduk. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan tidak haram. Makruh sahaja. Nampak? Yang kita kata haram tadi luar.
Lepas kat orang ramai pemimpin begitu balik awal. Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak ada masalah. Sebab aurat-aurat kita ni bila ada orang yang haram tengok baru haram. Tak ada orang yang haram tengok tak haram. Sebab tu kata kita nyajar duduk luar rumah telanjang tak haram. Tak haram lagi pasal apa tak ada orang. Duduk dalam bilik haram telanjang.